bernafas, tak boleh nyawa. Perut jadi bucik. Tengok orang ramai tu saya tak nak masuk. Saya gosok 2 kali tu saya bekas lagi. Sebab benda tu cabut. Hari tu beg daripada rumah tu tak boleh dah. Benda tu tarik masuk. Dia tarik saya, benda tu tarik masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah malam ni terima kasihlah kepada siapa-siapa yang telah selama ini support YouTube aku dah. Mana kita pernah buat berlakon, kita buat vlog, kita buat berlakon. Dan pada malam ini kita nak cuba pula buat satu video yang berkaitan dengan podcast seram. Jadi alhamdulillah aku dah bawa seorang ustaz. Yang mana ustaz ni dia banyak pengalaman buat perubatan apa semua di kawasan Gua Musen ni lah antaranya. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi dah, kita mempersilakan Ustaz Jack. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, lebih dahulu saya kenal dia dah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya ni orang panggil sini Ustaz Izzat lah. Berkecimpung dalam dunia rawatan Islam ni, khususnya kita panggil kalau nama glamour Tok Bomo. Tu nama glamour lah Tok Bomo dak. Kalau gimana orang sebut Tok Bomo. Tapi dalam dunia hari ni dia panggil perawat Islam. Hak tu yang diberi garis sel oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi lebih kurang dari orang kata bermula 2014-15 lah. Cerita dia nya bermula tu 2013 cerita. Tapi dalam proses belajar, study bermula 2015. Nak berubat lah tu. Cerita dia lebih kurang gitulah permulaan. Jadi orang kata dunia seram saat ni tu. Dunia seram tu dia panggil satu jolokan lah dunia seram. Dia bukan seram sangat pun. Hakikat hatu kita tak nampak. Kita tak nampak. Buruk huduh kalau tak nampak. Yang digambarkan dalam cerita tu. Siapa dia nampak? Jadi di sinilah kita nak orang kata apa, kita nak sampai kepada orang bahawasanya nampak lagu mana hantu tu yang menyebabkan takut, seram tu. Gapo dia siapa budak kadang-kadang jadi takut, orang kata ada hantu situ, pokok goya ada hantu. Hakikat tak nampak pun. Jadi orang kata tu cerita sedikitlah mukadimah kepada malam ni. Cerita berkaitan dengan seram tu. Jadi saya ni lebih kurang dalam kalau ikut ke tempoh 16 tahun lah. Lebih kurang dalam dunia bermula fasa-fasa dia tu. Dia ada fasa dia sebenarnya. Sebelum kita jadi seorang perawat tu dia ada fasa dia. Dia bukan gak boleh jadi dia. Dia ada fasa Allah Ta'ala perkenalkan kita. Allah Ta'ala biasakan kita dengan sesuatu benda. Sebab dia duduk pada satu iaitu logik akal kita. Ilmu tu ilmu lah. Kalau kita pergi belajar, ilmu lah kita dapat. Tapi kalau kita tak belajar, kita bermula dengan logik akal. Seramai mana orang tak percaya dengan benda mistik. Sebab tak nampak. Tak nampak. Jadi bila orang sakit, orang pergi hospital. Tu cerita dia permulaan. Dah. Kau tak bila nak tahu apa? Maknanya Ustaz boleh berubat tu daripada Ustaz minyak sendiri ke? Ataupun? Menarik cerita dia. Jadi dalam tempoh saya fasa dia tu, dia banyak fasa. Fasa yang paling ketara ayah saya, dia panggil ayah saya tak boleh bernafas, tak boleh nyawa. Ayah saya tak boleh nyawa, perut jadi bucik. Tu fasa antara fasa-fasa yang kritikal lah yang saya hadap. Jadi saya ni masa tu saya duduk jelantuk. Jadi balik daripada jelantuk tu, kita tengok orang penuh dari rumah. Bila orang penuh dari rumah tu apa yang kita pelik apa dah. Kita bawa sapa, tak ada rekod ke apa. Jadi saya sapa di pintu rumah ayah saya. Rumah ni ada 2 butik. Rumah tok saya, rumah ayah saya. Jadi saya parking kereta rumah tok, saya jalan lagi tu. Saya tengok orang ramai tu, saya tak nak masuk. Tu fasa pertama. Saya tak nak masuk. Saya duduk situ, saya sapa pintu tak nak masuk. Saya pergi rumah tok saya. Saya naik, saya semaya apa, saya pergi pulak. Saya pergi pulak tu, tak nak naik. Jadi kata, kita pun pelik lah. Apa kita tak nak naik lah? Kita tanya diri tu, apa yang nak naik? Dah boleh naik? Dah boleh saya naik. Tapi duduk situ, duduk kat pintu ya. Okey, jadi cerita dia nya, bini saya pun tegur lah. Dia kata tak, ayah gitu, anak tengok daripada luar rumah, tak masuk. Jadi terdetik hati saya tu, saya pun naik. Saya naik tu,
melangkah 2 tak banyak pun dari 3 langkah sampai dekat ayah saya tu. Masa tu nenek saya mok kepada ayah saya tu duduk urut dia. Sebab ayah saya tak boleh nyawa ni. Saya berkata, "Mok, larilah panggil mok Mok, tepi lah okey buat." Jadi saya pun tak duduk. Saya gosok sekali, saya gosok 2 kali tu saya bekas lagi. Sebab benda tu cabut. Masa tu tak tahu ke apa. Cabut tu maknanya daripada ayah tu lah. Ada ayah. Daripada cabut tu saya nak lari tubik daripada rumah tu tak boleh dah. Jadi benda tu dah tindih saya. Jadi saya pun duduk sel tu. Duduk sel tu saya dalam keadaan tak sedarkan diri tu. Cuma kita baca ayat kursi. Kita pergi kepala kita tarik. Pop, kita tarik tu saya pun boleh bangun, saya tubik. Ayah saya tu lepas pada cabut tu dia pun pakai baju. Dia pergi kedai kopi minum air. Tu antara fasa yang sangat besar lah. Dia ada beberapa lagi cerita sains saya. Kedai sains saya ni berlaku gangguan mistik. Saya celah mata dah. Saya nak tahu kiranya Ustaz Wak tadi tu tak ada pelajaran ke apa lah. Tak ada. Bagi sendiri. Dia bukan mainan sendiri. Dia panggil macam sebab fasa sebelum tu Allah Ta'ala dah ajar dah kita. Satu benda demi satu benda. Okey, contoh dah. Orang kata di sekolah tahfiz belum tentu jadi perawat. 30 juzuk belum tentu jadi perawat. Dah. Sebab tu kita kata pilihan. Maksud pilihan ni bukan kita nak. Dia ada cerita. Kalau kita nak robek cerita ni, dia panggil susu galuh pun ada. Dia nak panggil leluhur pun dia ada. Deh. Jadi benda tu kalau kita duduk dalam dunia hari ni, dunia perawatan ni, banyak benda cabai dia. Sebab tu kalau saya kata ilmu tu, bila kita ada ilmu, dia tak akan jadi logik akal dah. Dia bukan kata berlaku logik akal. Jadi fasa kena di kedai sains saya sehingga ke ni benda ni real. Sains saya kalau dia tengok ni, dia tahu benda. Sebab dia besar. Dia nama. Jadi masa saya diganggu masa tu dalam kedai sains saya tu, dia tarik saya, benda tu tarik masuk. Dia tarik saya, benda tu tarik masuk. Tu dia berlaku perlawanan antara dia tu dengan makhluk tu untuk tarik saya keluar daripada kedai tu. Sebab cerita dianya, tuan kedai tu dia minta keluar tu sains. Sains saya bawa saya keluar daripada kedai. Sebab masa tu berlaku gangguan tu, dia kata saya nepik. Saya masa tu saya sebut Allah je. Dalam keadaan saya duduk di meja, tiba-tiba saya sebut Allah tu, dia kata saya nepik. Lepas tu saya sedar tu, saya nak lari. Tolak kursi nak bangun, benda tu tindih. Jadi saya duduk dalam keadaan merangkak. Saya nak rangkak keluar tu, benda tu tindih lagi. Saya duduk dalam keadaan negak. Masa negak tu lah saya ni dia nak tarik saya keluar tu, benda tu tarik saya masuk dalam kedai. Dia tarik saya keluar, benda tu tarik masuk. Dia cerita. Jadi dia kata masa tu dia panik. Dia tak boleh nak buat apa. Dia cari orang lelaki dalam kawasan rumah kedai tu, tak ada orang lelaki. Dia seorang lelaki dia kata. Jadi dia tak ada arah. Dia pun azal. Dia azal, lepas tu dia sebut Allahu Akbar, dia tarik. Allahu Akbar, dia tarik. Sapalah luar kedai, kaki 5 kedai tu, bila saya bangun, saya melihat ramai manusia. Penuh. Sebab katanya suara saya ni boleh mencecah, boleh pergi sampai 200 meter. Menarik perhatian orang. Siapa orang kata ingat kau berlaku cerita orang duduk tengah berlakon. Hakikat saya tu, bila saya sedar tu, ada seorang sains saya lalu yang nampak saya, dia berhenti kereta, nak bawa saya pergi hospital. Saya kata saya tak perlu pergi hospital. Sebab bukan masalah hospital. Jadi masuk ramai-ramai saya nampak seorang lelaki, saya kenal dia. Saya tahu dia ngaji Mesir. Saya pergi jumpa dia, saya kata dia mau kena tolong kawan ni. Lepas tu dia tak ada, dia jawab je. Nak tolong mana ni? Saya pun pegang tangan dia, saya masuk dalam kedai makan orang. Saya masuk kedai makan orang, ada tempat semaya, saya kenal kedai makan tu, saya masuk, masa tu dia buat. Di situlah berlaku rawatan pertama saya. Berlaku rawatan pertama saya. Jadi masuk fasa terakhir dalam fasa besar lah saya cerita. Masa arwah Tok Guru ni Aziz meninggal.